Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam isi madani dan salam kooperasi. Untuk pada episod kali ini kita akan bersiaran secara langsung dari Koperasi Gabungan Usahawan Tani Kuala Kangsar Berhad ataupun GAHAD bersama dengan pengurusi dia sendiri Encik Muhammad Muizuddin yang akan mengupas tajuk belia kerjaya dan masa depan sektor koperasi. Bersama-sama dengan kita Encik Muhammad Muizuddin ataupun kita panggil dia Muiz boleh? Alright, okay. Untuk sesi kali ini kita akan bawakan episod podcast Faham sempena bicara platinum Hikmah 70 tahun. Dan pada episod yang lepas kita telah ceritakan atau kupaskan mengenai diploma urusan koperasi yang pernah dibawakan oleh Institute of Mission sendiri, dan sekarang Hikmah telah meletakkan diploma koperasi itu sendiri di Universiti Usahawan dan Koperasi Malaysia. Tapi itu adalah tajuk yang telah kita bincangkan sebelum ini. Tapi kali ini kita akan ceritakan mengenai belia kerjaya dan masa depan sektor koperasi. Boleh tak Cik Muiz perkenalkan diri dan juga mengenai koperasi ini sendiri? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muizuddin. Saya berasal daripada Kuala Kangsar. Saya pengurusi Koperasi Gabungan Usahawan Tani Kuala Kangsar Berhad. Anak jati Kuala Kangsar jadi Kuala. So rasanya boleh faham tak kalau lorat Perak tu? Boleh. Dah tak boleh nak ubah dah. Tak apa. Kita faham. Mungkin penonton pun, kita bukan berada di, penonton kita bukan berada di Malaysia, di Perak sendiri, tapi di seluruh Malaysia. Tapi asyik kalau lorat Faham, kita tak pekat lagi. Kita pekat lagi. Dia tak pekat macam dekat belum portal. Dia pekat lagi pekat lah. Okey, so kalau Koperasi Gabungan Usahawan Tani Kuala Kangsar Berhad ataupun KOGAHAD ni, jadi kadang-kadang orang salah sebut macam KOGAHAD ke KOJAHAD dia. Dia dengar betul. So koperasi ni ditubuhkan pada tahun 2017 lah. So yang mana ahli dia ni boleh dikatakan 80% dengan usahawan tani. Usahawan tani. So koperasi ni dia berjalankan lebih kurang dalam 6 aktiviti perniagaan. So kita ada ladang peladanan, so kita ada peruncitan, kita ada pemborongan, so kita ada manufacturing pemprosesan, kita ada konsultasi berkenaan pertanian, kita ada juga KEA, High Excellence Training. So kita ada training center lah yang melibatkan pendidikan awal berkaitan dengan pertanian. Jadi koperasi ini mengikuti sektor-sektor koperasi yang telah kita letakkan lah. Ya, betul. Cuba kancorkan je lah. Betul. Pertanian, ladangan, perindustrian kita lagi. Betul. Apa, insyaAllah satu hari lagi kita akan bersama ini, kita makan semua. Dan kita akan tengok untuk soalan pertama pada kali ini apabila kita melibatkan belia. Okey, saya difahamkan ahli itu sendiri adalah daripada golongan belia. Okey, kita dah tahu adakah belia itu pakai berapa ramai yang terbayang bila kita sebut koperasi ni, apa persepsi orang, especially belia. Kalau kita tengok yang kita lihat budak sekolah ni, dia tahu koperasi sekolah. Dan ataupun tempat-tempat yang buat pinjaman. Jadi apa tanggapan tuan terhadap persepsi koperasi itu sendiri? Sebenarnya itu sebahagian kecil je lah daripada dunia koperasi. Sebenarnya kalau ikutkan hari ni, dia terlibat dengan banyak dari sektor. Maksudnya daripada segi kewangan, perakaunan, digital kan. So ada banyak lagi yang berkaitan dengan koperasi. Pelancongan hartanah pun salah satu sektor yang banyak terlibat. Jadi memang macam orang panggil koperasi ni sebenarnya ada keuntungan di sini. Cuma kita tidak melihat dia secara ruang yang luas. Kita masih lagi stigma koperasi ni, koperasi sekolah macam saya cakap. Budak-budak remaja-remaja yang di sekolah, dia tahu itu koperasi, tapi koperasi itu hanya dia berada di sekolah. Pendedahan dia tidak meluas lagi. Okay, macam tuan kata tadi, sebenarnya kita ada sektor banyak. Pertanian, peruncitan, pendidikan, pelancongan sendiri. Jadi ramai tak sedar sebenarnya apa peranan koperasi itu dalam sektor ataupun dalam ekonomi negara. Sebenarnya koperasi ni dia membantu menjaga ekonomi lah, membuka peluang pekerjaan kepada ahli ataupun masyarakat sendiri. Lepas tu usahawan yang meningkatkan pendapatan masyarakat juga.
Okay, macam kita kata tahu yang sedia tahulah koperasi Kogahan ni. Adakah peserta ataupun dia punya daripada pengurusi kita tak nak beli daripada sampailah ahli member dia. Adakah 80% adakah belia sendiri? Betul, kalau untuk Kogahan boleh dikatakan 80% adalah belia. Ya, Belia. So pada peringkat awal ni koperasi ni majoritinya adalah budak-budak muda. Sebab tu kalau kita tengok kami dia tagline sendiri pun budak kebun. betul. Saya ada nampak. So memang majoritinya budak lah. Sebenarnya cabaran tu ada lah untuk kami golongan muda untuk dengan teknologi yang ada sekarang, so berbagai baik Pemasaran yang luas. betul sedia ada. Jadi macam ahli itu sendiri, ahli itu faham tak apa itu koperasi sebelum orang master members atau sebelum ni, sebab ni fokus gabungan. Jadi bagaimana orang kata kita nak faham perubahan koperasi itu sendiri? Sejujurnya pada peringkat awal sebenarnya ramai yang tak faham. Seperti sekolah, tempat pinjaman wang kan, tapi sebenarnya koperasi ni ada banyak sektor yang buat. Pada peringkat awal memang betul, sejujurnya memang kefahaman tentang masyarakat pada koperasi ni tak secara luas. Tetapi sedikit demi sedikit perlindakan yang kita cuba terangkan kepada ahli dan juga masyarakat, so pemahaman tentang koperasi ni boleh bantu menjaga pendapatan ataupun stabilkan ekonomi. So benda tu start lah faham. Kalau kita nak katakan belia nak kerja dalam koperasi itu, apa sebenarnya peluang yang ada untuk belia itu sendiri? Sebenarnya peluang yang ada sebenarnya sangat luas yang berkaitan dengan koperasi ni. Kita ada pemasaran, sumber manusia, kita ada teknologi sekarang ni dah zaman AI. So ada banyak peluang yang ada sebenarnya dekat dalam koperasi, bukan sekadar di pejabat. Macam kita sebab para penonton untuk makluman, saya akan banyak bertanya soalan mengenai perjalanan koperasi Kogahan inilah, di mana kita tahu dia dianggotai oleh belia-belia. Walaupun sekarang ni dia dah tidak berjaya belia, tapi masa perempuan tu dia masih dianggap belia. Belia sekarang ni umur dia maksimum 30 tahun. Kalau tak silap saya lah. Tapi masih lagi belia walaupun belum mencacah umur 40 lagi kan. Okay, jadi kalau kita kata pertanian, untuk sebuah koperasi memasarkan produk-produknya, bagaimana? Adakah kesukaran yang tuan alami? Bagaimana tuan bincang dengan sepihak mana yang tuan mahu proposal tersebut? Okey, kalau berkaitan tentang pemasaran, saya patah balik sikit lah. So kalau ikutkan saya ni baru 14 tahun dalam bidang pertanian. Okey. Baru 14 tahun dalam bidang pertanian. Walaupun cakap lama benda tu kan, tapi pada saya tu masih baru dan banyak lagi benda yang penting. Sebenarnya kalau cerita tentang 10 tahun dulu, mungkin kita ada isu tentang pemasaran. Tapi sekarang ni kita dah ada macam-macam platform. Kalau kita tengok, Pharma sendiri pun ada sediakan berbagai platform untuk pemasaran. Dan kami sendiri di koperasi Kogahan ni kita ada pusat kumpulan ladang. So pusat kumpulan ladang ni memang diiktirafkan oleh Pharma ni antara yang the best lah di Indonesia. Dan kami mempunyai berbagai produk kami dengan hypermarket, antaranya kita ada segi brand, kita pun ada supply capability untuk sayur-sayuran dan mentah. So benda ni dah tak jadi satu kesukaran untuk kesukaran untuk memasarkan. Jadi produk apa yang tuan di ladang? Okay, so kalau di ladang kita ada hampir 11 produk tanaman. So ada cili, terung, timun, kacang panjang, banyak lagi lah yang kita ada. So kita ada berbagai jenis tanam. Okey, kita nak tahu kemahiran apa yang dicari
oleh koperasi sekarang? Okay, kalau untuk sekarang ni sebenarnya kami sangat tekankan untuk sumber makanan ni adalah food security ni lah. Sebab kami sendiri pun bekerjasama dengan kerajaan negeri daripada segi training ni. So untuk kesedaran awal kepada masyarakat tentang pertanian, maksudnya sumber makanan yang perlu kita jaga ni. So benda ni yang kami cuba collaborate dengan kerajaan negeri, antaranya Pasalah, Pusat Ekspresi Anak Merah, yang mana kita dah start buat training untuk tentang kesedaran dia tentang sumber makanan. Okay, so bila kita dah start macam ni, so banyaklah yang boleh terima anak terlibat dalam dunia bertani. Okay, macam mana kalau kita kata koperasi tu boleh bantu bina kerjaya, macam tuan cakap tadi, keluarga nak mula menerima. Kita nak, bila keluarga nak menerima anak untuk menjadi usahawan tani, jadi bagaimana pula kita nak mengorak langkah, naikkan motivasi diorang, bagaimana kita nak bantu diorang bina self diri itu untuk berjaya ataupun kerjaya dalam bidang tani. Okey, terutamanya sekali tentang minat lah. Betul. Sebenarnya persepsi masyarakat ni tentang pertanian ni yang senang cakap satu benda yang tak smart. Maksudnya pertanian ni satu kerja yang betul tak ada pendapatan ekosistem. So alhamdulillah kita dah dapat ubah persepsi masyarakat ni tentang pertanian, yang mana kita terapkan disiplin dalam dunia pertanian ni. Ya, macam kita tahu panas, letih, yang benar, semua benda tu menyebabkan pertanian ni kudrat tenaga. Betul. Dia betul macam cakap tak famous, ada aircon, tapi pulangan dia. Okay. So sekarang kita dah ubah persepsi masyarakat yang mana pertanian ni adalah satu benda yang smart. So kita sekarang ni ada teknologi, antaranya adalah smart farming, IoT system, Internet of Things, yang mana petani ni tak perlu berpanas lah dekat ladang. So kalau kata nak membaca just boleh tekan dekat phone, so nak membaca just boleh tekan dekat phone, tak payah ada nak pergi ke ladang untuk kalau orang pola kata nak kantor untuk baca kan. Sekarang ni dia dah tak perlu kerja yang sangat berat. So dia lebih kepada sistematik. Okay, macam tuan kata tu, kita pun untuk makluman di Institut Koperasi Malaysia sendirilah, kita ada satu pusat incubator kita dekat Perak. Kita pun menggunakan smart system. Jadi mitigasi, jadi mudah. Tak adalah orang nak berpanas, berpeluh untuk petik. Untuk petik tu memang beda-beda lah. Cuma yang macam pembacaan, penyiraman, itu semua kita gunakan sistem pemantauan. Jadi, dari segi kerjaya ni, boleh ke koperasi ni bersaing dengan syarikat-syarikat yang di luar, swasta? So, contohnya swasta. Pandangan saya memang boleh. Tak ada sebarang masalah untuk kita bersaing, sebab banyak tu koperasi yang menghasilkan jutaan ringgit. Macam kami sendiri pun kita dah mencecah pendapatan 24 juta. Betul tahun ni. Betul tahun lah. So pada saya ada satu kebanggaan, sebab kan kami di kawasan yang bukan bandar sangat. So kita dapat pendapatan yang tinggi, dan kita pun ada juga kenalan-kenalan koperasi yang nombor 70 dekat dalam top 100 kan. Top 100 macam koperasi tu dia pendapatan Okay, sekarang ni kita nak beralih pula kepada segmen iaitu cabaran tarik minat belia. Bukan benda yang mudah untuk tarik minat. Sebab tadi tuan pernah cakap belia sudah mula menerima. Tapi kesukaran ni kenapa? Masih ramai belia yang tak nampak koperasi ni sebagai pilihan kerjaya. Saya rasa mungkin pendedahan lah. Maksudnya pendedahan ataupun promosi kepada koperasi ni antara cabaran. Tak ada promosi yang secara meluas tentang kejayaan koperasi. Okay, bila kita cakap peluang ataupun peluang yang ada, bagaimana tuan mula jadi koperasi, nak jadi ahli, bagaimana datangnya timbulnya minat dan bagaimana daripada kepada siapa yang tuan nak tuju, bagaimana ilmu yang tuan dapat daripada mana? Sebenarnya pada peringkat awal ni saya betul-betul fikir yang koperasi ni boleh membantu stabilkan ekonomi, terutama macam kami sendiri
petani yang tak ada pendapatan yang konsisten. Okay, so dengan koperasi ini kita ada satu pendapatan yang sangat konsisten. Maksudnya kita ada pekerjaan yang lebih sistematik. So dekat situ pada peringkat awal ni yang saya nampak koperasi ni boleh pergi lebih jauh. Dan dekat situlah saya cuba terapkan dan cuba tarik minat kepada rakan-rakan tani yang mana kita cerita tentang pendapatan, so macam mana kita nak stabilkan melalui cara koperasi unit organisasi. Jadi kalau itu faktor sakit dengan koperasi itu station dan bila tak station, jadi ilmu yang kita sampaikan tu dan juga minat yang mendalam jadilah bukan. Jadi promosi, bila tuan kata promosi tentang koperasi ni masih boleh cukup? Pada saya promosi ni masih banyak lagi yang perlu disebarkan di berbagai jenis platform online, digital dan sebagainya tentang koperasi. Supaya anak muda ni nampak lah. Macam kita kata kalau orang kata koperasi ni, tuan setuju tak kalau kita kata koperasi ni old school? Sebenarnya tak setuju lah kalau kata old school ni. Kalau dulu mungkin dia, tapi sekarang ni dah ada banyak sistem, maksudnya ada banyak teknologi ataupun digital yang koperasi terapkan. Macam kami sendiri pun menggunakan berbagai jenis sistem software dan sebagainya daripada segi perekonomian, admin, farming, semua betul. Jadi macam kalau tak silap saya, ada juga company-company yang besar telah pun menumbuhkan koperasi-koperasi sebab mereka melihat peluang itu sendiri kepada koperasi. Sebab koperasi ini adalah orang kata sumber pendapatan negara yang ketiga selepas swasta dan juga kerajaan. Jadi kalau belia nak ceburi dunia koperasi ni, apa cabaran yang mungkin mereka akan hadapi? Konteks belia. Kalau pada saya mungkin pengalaman antara cabaran utama mungkin sokongan kepada belia tu antara cabaran. Kalau kita kata contoh, kita sentuh pasal belia kan. Belia ni dia orang tahu daripada sekolah. Mungkin diorang dapat pengajian sambung dengan di awal swasta dan ada juga koperasi. Jadi pembelajaran pengetahuan koperasi itu tidak terhabis ataupun tidak habis di sekolah menengah. Dia akan berlalutan sehinggalah dunia kerjaya. Jadi macam IKMA, kita pun macam saya cakap awalan kita pernah yang menganjurkan diploma pengurusan koperasi di bawah Institut Koperasi Malaysia. Jadi bila itu kita dah ubahkan, kita letakkan diploma di bawah Institut Usahawan Koperasi Malaysia UKKM yang baru diluahkan pada tahun 2022. Jadi sejajar dengan kita punya kementerian punya pandangan untuk memartabatkan koperasi sendiri, kita wujudkan koperasi, universiti koperasi, dan memang universiti itu kita memberikan didikan mengenai latihan dan juga dalam bidang usahawanan. Bukan koperasi sahaja tapi usahawanan. Jadi belia-belia yang sekarang ni kalau kita letakkan dia di koperasi, dia rasanya boleh survive. Sebab kalau kita lihat kalau koperasi sekarang ni kebanyakannya yang menjaga atau menjalankan aktiviti koperasi itu adalah yang jadi kita nak adakan pelapis supaya pengajian ataupun perubahan atau pergerakan koperasi itu seiring dengan benda yang baru. Jadi kita nak tanya, kalau lebih ramai belia sertai koperasi, apa yang perlu berubah? Sebenarnya kalau ikut teks koperasi lebih mesra belia ni lebih aktif lah daripada media sosial. Maksudnya daripada segi pendekatan maksud tuan tadi maksudnya perubahan apa yang kalau nak lebih ramai belia sertai koperasi kan, apa yang perlu berubah? Mindset ke, promosi ke,
Jadi kita perlu dalam bidang, kalau nak promosi kita nak dia macam media sosial ni mana peranan saya beli, betul? Saya yakin sekali itu kan koperasi memang perlukan maksudnya daripada segi faktor macam mana nak cakap nak penggelemaan tu kalau pada saya lah Penggelemaan, kita kena istilah penggelemaan. so maksudnya belia ni dia perlukan satu istilah yang famous lah. So macam sekarang influencer. So pada saya dia ada banyak saluran yang kita ada berbagai jenis platform digital yang boleh cuba pada saya perubahan dari segi yang lama nak ke yang moden ni yang lebih banyak idea dan inovasi yang perlu ada lah pada saya. Fokus kita pengkhususan kita mungkin masa mungkin kita boleh fokuskan belia itu sendiri. Yang kita fokus kita letakkan kita nak tarik minat sebab memang kita orang belia dia saya tak kata belia tu Gen Z kita nak Gen Z sekarang ni dia orang lebih suka cari duit ataupun pendapatan orang dengan yang mudah. Jadi macam Grab betul lah. Jadi survive of diorang tu untuk city fair. Jadi bila kita nak satu benda yang beri peluang untuk orang merasa pengalaman hidup. Sebab muda ni lah yang kita kena tanamkan spirit of berjaya. Tapi kita tak salahkan. Kita tak salahkan benda tu. Tidak. Tapi kita haraplah macam ramai je cara yang belajar pun akan ambil slow kan. Influencer ataupun media sosial ni sangat besar, sangat luas buat live. Jadi fokus diorang ke situ. Bagaimana kita nak fokuskan belia tu sendiri? Begitulah caranya kita buat macam media sosial. Kan? Pengkhususan dia kepada belia. Alright. Dalam 10 hingga 20 tahun akan datang, macam mana tuan nampak masa depan koperasi? Okay. Untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang ni, saya sangat yakin lah sebenarnya koperasi akan jadi daripada digital lebih ramai lagi golongan lagi ke dalam koperasi. Okay. Message kepada belia yang rasa koperasi ni dari masa depan. Soalan ini lain sikit ni Okay, sebenarnya pada pandangan saya sendirilah, saya rasa kita tak boleh pandang koperasi ni satu organisasi yang macam tadi. Sebenarnya saya sendiri pun dengan tim saya, majoriti kita ada di kalangan belia muda ni. So saya sendiri pun cerita tentang macam mana kita nak ada satu legasi yang sebabnya apa yang kita buat sekarang ni ada bukan untuk kita, untuk generasi yang akan datang. Sebab pada saya lah, saya pun sendiri cakap dengan tim saya, kalau kita sekarang dah susah. Dah susah dari segi saya yang tinggi. So macam mana dengan anak cucu kita yang akan datang. Okay, kalau kita tinggalkan satu generasi yang baik, maksudnya satu organisasi yang baik, koperasi ni mungkin dia orang ni akan mewarisi apa yang kita lakukan sekarang. Mungkinlah kita kalau hanya ada 1 minit untuk yakinkan seseorang, 1 minit untuk yakinkan seorang graduan sertai sektor koperasi, apa 3 sebab utama? 3 sebab utama sebab utama dia saya sendirilah, pada pandangan saya yakin yang koperasi ni mampu jana pendapatan yang lebih stabil dan konsisten. So anak muda perlu terlibat dekat dalam dunia koperasi. Bagaimana kalau kita nak kata ilmu berkoperasi ke mana nak dapat? Okey, sejujurnya ilmu berkoperasi ni kita ada berbagai jenis platform, tapi antaranya mahal lah. So kami sendiri pun pada peringkat awal nak buat di Malaysia pun tak kali. Kalau dia cerita tentang, yalah kita orang ni memang dunia pertanian, so dunia pegang cangkul. So nak pergi ke satu dunia Dokumentasi ni satu cabaran. Dan satu cabaran berkaitan dengan kewangan, pengauditan tu kan. So kita nak tentang
documentation, AMP dan sebagainya itu memang adalah satu cabaran. Alhamdulillah kita ikut berbagai kursus dan hikmah dalam antaranya kursus wajib tu. Kenapa kau wajib tu? So macam kami budak muda biasanya kami akan pergi kursus yang jauh-jauh. Anak kita seronok. Kami menyelam minum air. Salam Ramadan yang kami dapat pada saya hikmah antara penyumbang ilmu lah tentang berkaitan koperasi. Kalau macam email di dalam koperasi, ilmu yang ilmu yang dapat daripada hikmah tu membantu lah. Betul. Sangat membantu. Okay, kalau macam kita kata UKKM, apa pandangan tuan mengenai UKKM? Kewujudan koperasi universiti itu sendiri. Kelangsungan koperasi Indonesia. Saya rasa itu salah satu proyek lah. Itu mungkin ramai yang akan join universiti hikmah tu dan banyak lagi saya rasa yang pendedahan awal yang kita dapat mungkin 5 ke 10 tahun yang akan datang nanti golongan belia ni dah tak tertentang dengan apa itu koperasi. Okay, kita ada tu. Alright. Jadi kalau yang untuk pada tetamu yang ataupun yang nak melayari nama web portal kita hikmah.edu.my ataupun di media sosial kita Institut Koperasi Malaysia untuk mendapatkan maklumat-maklumat lebih lanjut. Ini koperasi ditawarkan sepanjang khusus yang ditawarkan sepanjang tahun 2026 adalah tuan layari di portal yang kami dan kita sebenarnya dah habis. Dia dah selesai dah. Cuma kita nak war-warkan lah. Saya ni, tim kami ni sebenarnya datang singgah untuk nak teruskan perjalanan ke Penang. Tahu tak apa dekat Penang? Hari Koperasi Malaysia? Yes, pada 3 hingga 5 Julai 2026, itu hari Jumaat esok sehingga hari Ahad. Sambutan Hari Koperasi Negara 2026 akan berlangsung di PIKA Convention Center. Pelbagai aktiviti, pelbagai acara dan majlis berasmian akan dibuat pada hari Sabtu. InsyaAllah pada jam 12.30 hari pada tersebut. Dan kalau boleh, cepatlah hadir. InsyaAllah seorang kooperator. Mana tahu kita dapat ilmu lagi di sana. Dan juga Institut Koperasi Malaysia pun menganjurkan satu forum agama atau forum perdana Malaysia Koperasi Madani. Tajuk dia Koperasi Berkat Negara Kuat, Komuniti Kuat Negara Hebat. Kalau tak silap saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan poster tu dekat NB kita. Semua ada kat situ pada hari Jumaat. Jumaat pukul 8.30 malam sehingga pukul insyaAllah 10.30 malam yang akan diwarisi, yang akan dibahas oleh panel dan juga moderator yang kita bawakan khas daripada Malaysia. Dan sehingga kita berjumpa lagi dan terima kasih kepada Cik Muhyiz kerana sudi hadir sebab kita panggil dia ni pun macam impromptu je, through call je. Okay. So terima kasih kerana hadir dan sedia ada tetamu yang sedia mengikuti podcast Faham dan untuk mendapatkan siaran-siaran episod yang sebelum dan selepas bolehlah layari di YouTube channel kita Faham. Kita jumpa lagi